Kau berapa lama kau kenal Izami? Oish, kalau ikut lama dah kenal Zami ni. Orang kata dia ahli pasukan yang orang kata bertanggungjawab lah. Komitmen dia 100%. Memang demi lencana lidah dia. Assalamualaikum semua. Okey, duduk. Okey tuan-tuan, saya dah dapat satu maklumat berkaitan dengan penyelewengan di kantin gas. Ya. Jadi lokasi sekitar Lembah Kelang, kita telah dapat kumpulkan segala maklumat yang kita kehendaki. Untuk operasi kali ini saya minta Tuan Azami, you lead team ni. Ya, pastikan you hubung saya setiap masa dan pastikan kita dapat apa yang kita nak. Boleh? Terima kasih semua. Tim, alert. Tango ada pergerakan. Alert tim. Sila pantau sebarang burung yang berisi gas sekitar kawasan ini. Maklumkan kembali bila yang terdapat pergerakan. Over. Maklumat, ada seekor burung berisi gas berhenti di checkpoint 1. Over. Tango telah mengambil alih burung berisi gas. Checkpoint 1 akan mengekori. Over. Berita terima. Sila pantau burung itu dan lapor kembali. Poin 2, sila bersama poin 1. Ekori burung berisi gas.
Berhenti! Kemudian! Kacau lah. Apa ni, bos? Kami nak buat kerja sikit, bos. Jangan, boleh. Siapa dia? Gerak! Aku nak cing, bos. Siapa dia? Kacau! Hello? Tuan Azami, Siapa ni? nanti saya bagi tahu kat mana tempat, nanti kita jumpa. Kenapa sampai nak jumpa I ni? Come on lah Azami, siapa tak kenal you kan? Banyak target, memang nama you je memang top kan? I datang just nak kawan je dengan you kan? Ini baru satu, I ada banyak. Kalau you boleh tolong jaga I punya tempat, kita boleh bincang. Sorry, I bukan orang macam tu. Kalau you nak, you cari orang lain. Sorry bos, ini bukan cara saya. Azami, macam ni lah. Kalau you rasa tak cukup, you rasa amount ni sikit, you just bagi tahu saja berapa. I boleh ikut apa you nak. Janji you jaga sama I. Itu saja. Kalau you okey, you ambil. Kalau tak cukup, I akan tambah. Tak ada masalah. Bos, you tahu kan benda ni salah bos. Macam ni tak? Last, I will you. Take it or leave it. Saya ada maruah bos. Saya takkan terima benda-benda macam ni bos. Tuan, saya nak maklum tuan. Semalam selepas selesai operasi, saya telah dihubungi oleh seseorang. Cuba menyebut saya. Saya Johari, KPDN. Anda disyaki bersalah kerana cuba memberi rasuah kepada pejabat awam. Sila beri kerjasama.
kata tiba-tiba bos suruh bawa motor besar tu kan. Motor besar tu pergi buat pemeriksaan apa semua. Ada kan pergi? Family man lah, family man. Dia utamakan family dia. Bagus orang dia ni. Tapi as a friend, very good friend. Okay? As a friend, very, very good friend.